Okay, hello. Saya daripada happyswiss.com. Jadi hari ini saya akan menerangkan kepada anda apakah fungsi satu software ataupun servis yang baik untuk memudahkan kita untuk membuat installation ke atas WordPress kita, iaitu Softaculous. Softaculous yang dulunya kita sering menggunakan Fantastisco untuk menginstall, tapi saya dapati software ni lebih mudah lagi daripada Fantastisco. Jadi cara menggunakan Softaculous adalah menggunakan ini adalah ruangan yang server saya menggunakan server yang dari NetKL. Boleh dapatkan dia dalam blog saya. Ada banyak yang kita boleh ni sini antaranya RSS dan lain-lain lagi Okey, di sini pun Joomla pun ada, social network ada, social network kalau kita nak buat Facebook kita sendiri, kita ada di sini. Ini kalau kita nak buat forum, ada banyak software forum di sini ni microblog ada, dan e-commerce kalau anda minat dalam untuk membina e-commerce sendiri, saya kata ni Zingchat ada di sini. Zingchat ni adalah yang kalau kita tengok di dalam buku ada MPH yang ada jual macam mana cara kita nak install Zingchat ni, dan juga banyak lain management software di sini. Saya ada kat sini anak saya 5 tahun. Minta maaf lah kalau ada bunyi yang kurang menyenangkan daripada budak-budak kan. Jadi sekarang ni saya tunjukkan kepada anda macam mana mudahnya Softaculous ni. Kalau saya ada 4 laman web di sini contohnya laman web ni saya nak tukar kepada version baru, saya hanya tekankan di sini saja, upgrade, dah siap mudah dan saya tekankan di sini, saya upgrade. Selalunya kita buat backup lah, tapi daripada pengalaman saya tak ada masalah. Kalau kita guna Fantastisco tak ada masalah. Saya dah beberapa kali hilang file dalam apabila menggunakan Fantastisco, tapi menggunakan Softaculous ni mudah. Saya akan bagi contoh macam mana kita nak install WordPress. Pergi ke installation, kemudian isikan ni apa yang kita nak buat WordPress kita tu, kemudian install. Lepas install ni dia akan automatic akan menghasilkan WordPress. Saya takkan tunjukkan di sini sebab saya ada satu lagi kosong dalam ruangan saya ni. Cuma isikan ni, install, kemudian anda akan dapat apa yang WordPress yang anda nak. Just simple as that. Jadi sekian, terima kasih. Jadi saya harap ini dapat membantu anda memberi gambaran secara ringkas tentang bagaimana kita nak install WordPress ni. Mudah, senang, dan anda tak perlu membayar sampai beribu ringgit untuk mendapatkan blog anda sendiri. Jadi saya harap ia dapat membantu. Sekian, terima kasih.